Customer curi ah? Orang gila. Ya. Yeah. Oh, dia masuk rumah you. Di kedai. Oh, ni kedai you. Dia masuk. Oh. Nanti you jumpa dia, tarik sama dia. Selamat petang, kawan-kawan. Kunci Honda FT dicuri orang. Sekarang dah nak sampai lah. Tengok apa keadaan sekarang. Oh, sudah sampai. Sudah nampak itu kereta. Bos, saya record buat konten sikit ah. Oh, boleh. Customer curi ah? Orang gila. Ya. Yeah. Alamak. Bang owner boleh ya. tengok geran sekejap. Baca BJ tengok. Aku nak confirm sikit ah. Okey. Alright. Baik, terima kasih bang. Oh, dia masuk rumah you. Di kedai. Oh, ni kedai you. Dia masuk. Saya letak dekat tempat biasa. Ah. Tadi dia masuk, dia nampak saya letak dekat kantor. Nanti you jumpa dia, tarik sama dia. Abang suka desain mana? Ini lah. Ini ah. Immobilizer, battery, remote punya board. Masuk balik. Customer pilih flip key model ni. Okey, kunci sudah siap. Kita cuba. Boleh buka pintu ke tak boleh? Oi, boleh oh. Bagus oh. Satu shot kena. Cantik. Masuk pin. Ah, dia kena lock, unlock. Lock, unlock. Okey. Kita program kunci pintu. Alright. Kita semua kena pahil lah. Kalau bukan sampai esok pun tak boleh siap oh. Stres lagi ni, bunyi macam ni dah stres lah. Okey lah, tak ada stres punya. Macam you owner ada kita selamat. Kalau owner tak ada siapa you? Kenapa bunyi? Apa you bikin sini? Itu sebab kita tanya geran kereta semua ada nampak. Kalau polis ke datang, Kalau polis datang kita tak takut lah. tak ada takut lah. Kalau bukan sesiapa bikin kunci nanti polis mari kita kena lock up loh. Ui, apa yang salah? Dia main saya. Okey. Kunci dua sudah siap untuk Civic FT. Kunci lipat. Kita cuba sekali lagi. Immobilizer. Dia lampu hijau kan nampak? Dia sudah hilang. Kita start kereta. Okey, sudah boleh start. Lagi satu, kita pun cuba tengok. Sini masuk kunci. Okey, sudah boleh start. Kita remote lock. Unlock. Alright. Ada fake, ada jalan.